tengah fikir ni, nak pasang kemah lu ke fly lu? Apa rasa mana elok? Oh, hujan kan? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton dengan kami. Untuk kali ini kami dekat Dusun Haji Radi Karni. Alright, so enjoy. Alright, kita dah sampai dekat Dusun Haji Radi. Tapi hari ni cuaca hujan. Kami sampai pun hujan, kuat lebat juga ni. So tengah fikir macam mana nak pasang kemah. Alright, baru borak dengan CEO tadi, baru register. Tinggal register kat situ. So CEO kata tempat kemah kami kat sana. Boleh je bawa masuk kereta. Masuk kereta, masuk ke sana. Boleh bawa masuk. So alhamdulillah hujan-hujan ni boleh parking depan kemah tu. Dia kata tak ada orang, kami je kat sini. So dia kata ada bagi pesanan sikit lah, toilet kat sini apa semua. Dia kata buah pun, dia kata buah kalau durian dia timbang kilo, ada harga dia lah. Saking air yang tinggal dia kata. Kalau dengan pulasan, dengan rambutan, free flow dia kata. So tak apalah, kita pasang tu, tengok macam mana nak pasang kemah hujan ni. Let's go. Sini tapak dia hujan-hujan. Tak tu. Alamak. Kita nak tapak ni. Okay, kita dah jumpa parking. So, owner kata boleh bawa masuk kereta. Jom. Turun barang. Hari ni hujan lebat. Ni kalau tak hujan, sungai memang nice ni. Kita tunggu esok pagi. Alright, kita dah jumpa tapak kita. Ini dah tapak kita, tapak 3. Ni kawasan dia. So update terkini, keadaan masih hujan lagi. Agak lebat juga, tapi kita ada bawah pokok. So mungkin kita boleh pasang slow-slow. Tapi aku tengah fikir ni, nak pasang kemah lu ke fly lu? Apa rasa mana elok? Oh, hujan kan? Kita pasang fly ke pasang kemah lu? Tu tak ada decide. Okay, kita dah pasang fly dulu lah. Okay geng, kerja setup fly kalau hujan. Ni pun ada yang nak kena repair sikit kan tu. Sengit pun ada. Sengit pun ada. Tak apa, kita set up dulu apa yang penting. Yang penting kita letak tempat
makan dengan masak dulu. Jadi kita boleh start masak. Sambil-sambil tu kita pasang kemah. Mencabar geng pasang alang hujan. Settle dekat setup kita. Cabar setup hujan-hujan ni. Ni kira first time ke kami setup dalam hujan lah. Lepas tu malam pula tu boleh buat lah. Memang betul-betul mencabar, tak tipu. Ini pun setup ala kadar je. Setakat nak boleh tidur. Nak tidur pun fly siap lah. Setup semua. Asal boleh tidur, esok kita perkemaskan lagi. Alright, malam ni pun tak ada setup sangat pun. Just setup mana penting je. Lampu-lampu flash sebab nak masak. Di meja nak makan lagi. Tu kita setup yang penting masak dulu. Sampai tadi malapak dah pukul 6 tadi. Tu kita setup nak masak malam ni. Western grill, kambing grill. Mantap. Oh yeah. Ini dah ready. Tu dia kambing grill, fries, salad dengan mashed potato. Alright, so tu je lah malam ni. Kita makan. Lepas tu kita mandi, kelena. Badan pun dah melekit-lekit ni, barai sikit. So let's go, see you tomorrow. Function tu tadi ni tak payah susah nak ikat. Tidak nak kena belajar cara ikatan hemok lah kau lah. Hari ni masuk selit betul. Betul, sudah ada clip ni. Clip je dekat.
Alright. Hari kedua kita dekat Dusun Haji Radi. Semalam sampai pun dah lewat lah. Pukul 6 sampai. Terus kalut setup. Dalam kalut setup pun setup dalam hujan pula. Memang mencabar geng. Nak pasang kemah masa hujan. Tapi alhamdulillah kita boleh setup. Kita buat fly dengan kemah. Bawasan tak. Engo 4 dah kembali. Kami dah ambil daripada tempat repair tu. Kami repair dekat base camp. Nanti aku share dekat description lah. Kalau apa nak contact base camp. So base camp dia pun boleh basuh dengan repair sekali. Memang puas hati dia punya repair cun tip top. So kita tetap tak kita kembangkan sikit lah. Cekang tak cekang, kita cekangkan apa yang patut. Sebab semalam kita tak begitu kalut dengan letih dia. Lepas setup untuk makan, lepas tu lena. Okay, malam kat sini, kat kawasan ni menggelap. Tak ada apa, lampu pun tak ada. So kami je kat sini, dekat toilet sana adalah lampu solar. Malam kat sini gelap. Lepas tu angin semalam sejuk dengan mai angin ribut. Jenuh. Fly ni pun nak terbang lah. Tak ada tali tersabut. Aku tidur pegang tiang lah semalam. Tapi alhamdulillah semua selamat. Kita dah berjaya mengharungi ribut semalam. So hari ni kita kemaskan sikit. Lepas tu kita breakfast. Lepas tu kita mandi sungai. Let's go. So, pagi ni kita breakfast. Cok udang. So nak makan kan, kena dibasuh balik ke lambu. Yang penting kita punya cok udang dipelihara oleh terus haji. Baru enjoy kan. Alright, selesai breakfast, perut pun dah kenyang. Kita nak pergi celup-celup kaki jap. Rasa kesejukan ayak dia. So kita naik dulu. Mungkin kat atas ada hujan tu. Tu dia. Alright, makan pun dah. Kenyang pun dah. Masa untuk berendam lah.
Jom kita tengok sungai dia. Buat apa tu bang? Alright, so malam ni menu kita bergembira. Bergembira, hahaha. Makan burger. Let's go. Suasana pagi dekat Dusun Haji Radi. Sangat nyaman dengan bunyi-bunyi burung. Kita tengok pagi ni Mai. Tu tanpa nampak ke tak? Banyak gila buah gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu penuh durian. Ha. Kutik jangan tak kutik. Tu sana apa dah.
Dusun Haji Radik. Kita dapat durian juga. Tapi yang ni kena beli ya. Dah timbang kilo. Kuning mat. Oh. Ayo ai. Padu. Gitu. Gitu. Right. Weng, sedap gila durian ni. Alright, tapak kemah kita pun dah bersih. Barang semua dah loading. Dah settle kemas. Dah sampah pun kita dah kumpul. Kita bawa keluar. Tapak kemah pun dah bersih. Kita main, kalau kita balik. Okay, jelah tempoh yang bertanggungjawab. Alright, macam mana? Best up camping dekat Dusun Haji Radik. Puasa macam mana? Best kan? Alright, so overall bagi puas hati camping kat sini. Sebab apa? First sekali sungai dia best. Sungai best, tempat bersih, toilet bersih. So apa nak makan durian, ada beli IOI dengan makan tea kat sini. Import dengan CO, beli ni. Layan, tempat dia teduh weh. Betul. Panas pun teduh je. Yes. Okay, malam teduh. Betul. Angin dia sempoi. Memang sejuk. Saya dah terbang lah kita punya fly. Okay, sampai jumpa di next Video kami. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Apa geng? Layan turut belakang hemok ni. Dia orang kat penduduk lah. Masalah hilang tak tau. Lepas tu apa semua je. Masalah tu main balik. Itulah. Kita enjoy.